Saya berasal dari Kabupaten Pantai Kuala Selangor. Jadi tempat tu memang ada pokok manggis dan sebagainya lah. Dan juga kita, kalau berdasarkan upah memanglah panjang pokok manggis, kutip pokok manggis, dan kita menjual semula ya. Tetapi kalau sebetulnya gaji yang pertama saya terima adalah selepas saya menamatkan pengajian saya, sebenarnya dalam tahun kedua kot. Belum tamat belajar lagi ya. Pada tahun 1991. Pada itu dah ada motor. Jadi kita perlu bayar duit motor. Jadi saya telah bekerja kilang di kawasan Kuala Selangor, iaitu menjaga operator pengeluaran namanya. Pada masa itu gaji lebih kurang dapat RM500, bermakna saya bolehlah orang kata cover lah duit motor, duit minyak sebagainya lah. Tahun 94 saya dilantik. Saya tugaskan sebagai pencatat minit pasca kabinetnya, POSCAP nama, bekerja di Kementerian Kesihatan. Pada masa itu memanglah kita bila kita bekerja, banyak term-term bila kita mencatat minit kita tak clear. Jadi banyak terminologi yang menyebabkan pelbatan sebagainya saya tak tahu. Jadi tugas saya mencatat dulu dan bertanya kemudian. Jadi itu agak sukar lah bagi saya lah kerana tahun pertama kita terlibat. Tapi sebenarnya paling mencabar adalah bila COVID melanda Malaysia ya, di mana tugas kita untuk membuat penugasan semula pengagihan pegawai dengan bantuan rakan-rakan pegawai saya daripada Jabatan Perkhidmatan Awam pada masa itu. Bermaknanya kita perlu tanya khabar, tanya mereka, jika mereka bersedia. Sudah mencabarlah COVID itu. Keseruan mental. Keseruan ini bukan kerana apa? Kerana kita macam tidak ada kerelaan untuk bekerja. Bila kadang-kadang ketua jabatan mencadangkan nama tertentu dan macam ada masalah paksaan. Sebab tu kita tengok hubungan majikan pekerja di mana kita perlu ada unsur-unsur majikan memahami tindak pekerja dan juga memahami apa yang dinyaki oleh majikannya. Sebenarnya kalau tengok saiz badan orang mungkin tak sangka. Tapi kalau kita back kepada yang masa saya umur belasan tahun sebagainya, dan tentulah masa saya dulu pun memang terlibat dengan sukan ya. Tapi saya bermula karier bola sepak saya sebagai pemain tahanan kanan ya. Jadi tentulah kalau tidak ada memang saya akan mencuburi bola sepak. Tapi saya yakinlah seandainya saya tidak menjadi bola awam, mencuri bola sepak mungkin tak sampai mereka tertinggi lah. Kemungkinan kelab saja boleh tinggi pun. Kerana kita tahu kemauan masa zaman saya memang banyaklah. Star-star Al-Ma'dana, Syarif Majid, Sabung Amarun, semua ada antara yang bertaraf level Asia lah. Saya dah 10 tempat berkhidmat sepanjang 31 tahun. Saya pernah bertugas di kementerian yang melibatkan kemudahan profesional seperti mana Kementerian Kesihatan, pihak mahkamah, hakim-hakim. Kita adalah memberikan yang terbaik, tapi kadang-kadang kita lupa bahawa penilai itu mengatakan cuba sampai yang terbaik. Jadi kita kena selalu, yang penting jangan sombong. Networking itu saya selalu sebut padahal penting. Sama ada kita belajar, saya dulu semula bekerja, saya belajar dengan visi ya, 1 bulan saya belajar. Ketua saya pada itu, Encik Bakar Osman, bukan Datuk Bakar Osman ya, Encik Bakar Osman, mengarah saya sila bercakap dengan file. Jadi kalau sebagai kerja, kita tahu apa tu kita buat. So konteks saya adalah kerani ataupun sisi. Dia akan mengajar saya cara-cara untuk file, macam mana menebuk lubang. Jadi itulah pentingnya kita ya. Kalau kita nak pengalaman, kita patutnya menyusuri dari bawah untuk mendapatkan pengalaman, kerana pengalaman tidak boleh diberi dengan apa, tidak boleh dibeli dengan RM2 lah. Saya rasa lah kita harus berbangga dan bersyukur dan menyayangi kerja kita ya. Ingat kalau kita tak mahu berbuat, orang lain akan boleh buat. Jadi jagalah apa yang kita dapat itu dengan sebaiknya. InsyaAllah kalau kita terlalu mengharapkan ganjaran, saya yakin kekecewaan akan menunggu anda di ujungnya. Yang pastinya kita kerja dengan penuh istiqamah, tawaduk, dan yakin aslinya adalah kalau tak dapat di dunia, mungkin di akhirat pahala itu berganda untuk kita sendiri. Dan insyaAllah saya yakinlah, saya percaya pada semua warga JPM anda adalah terbaik. Berdasarkan prestasi saya di sini memang menunjukkan peningkatan dan banyak pujian yang kita terima lah daripada semua stakeholder sebagainya tentang komitmen pegawai awam terutamanya di JPM. Keikhlasan bekerja adalah satu juzuk dari titipan ibadah. Saya, Abdul Syukur bin Mahmud, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja pada seluruh warga kerja Jabatan Perdana Menteri, pekerja ke semua bangsa.